Sebenarnya itu yang masyarakat nak dengar ataupun betul. kita ni sendiri nak dengar. Boleh tak reverse? Soalan Ya, pertama ya. boleh tak kita reverse balik? Dan sebab sentimen inilah yang digunakan oleh Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Musha dari Dr. Cakap dan hari ini kita ada co-host Kak J. Hai, saya J. Saya akan bersama-sama hari ini dalam rancangan Dr. Cakap. So bersama kita hari ini ada doktor jemputan kita khas pakar buah pinggang, Dr. Rashidi dari Hospital Avicenna Shah Alam. Dr. Rashidi nak introduce sikit, cerita sikit pasal ni kepakaran doktor? Saya Rashidi Saidin. Saya doktor pakar buah pinggang dan pakar perubatan dari Hospital Pakar Avicenna ataupun Avicenna Specialist Hospital Shah Alam. Shah Alam ya. Saya dalam bidang perubatan dalaman dan kekhususan dalam nefrologi atau pakar buah pinggang. Faham. Okey, so kita boleh mulalah doktor. Hari ni kita merungkai semua persoalan. Sebenarnya saya ni macam mewakili penonton lah. Okey, doktor, saya seorang pesakit buah pinggang. Kononnya lah kan. Tahap 3. Apa maksud dia? Chronic kidney disease, dia ada 5 peringkat. Peringkat pertama, kedua, 3, 4 dan 5. Peringkat ni kita bahagikan berdasarkan kepada peratusan fungsi buah pinggang. Peringkat yang terakhir adalah peringkat yang ke-5. So ke-5 ni bila mana peratusan tu kurang dari 15% dari pembahagian peratusan fungsi yang tinggal. Peratusan fungsi. Dia sebenarnya bukanlah peratusan, dia dalam bentuk dia terpanggil eGFR ataupun estimated glomerular filtration rate. Tapi lebih senang kalau kita terangkan dalam sebagai peratusan. So peringkat terakhir, dia tahu apakah rawatan dia bila buah pinggang rosak. Bila buah pinggang rosak, selalunya dikaitkan dengan dialisis. Betul. Peringkat orang yang kena rawatan dari situ peringkat yang ke-5 bila mana peratusan kurang dari 15%. Ini nak menjawab soalan tadi. Peringkat ke-3 tu apa maksudnya? So kalau peringkat ke-5 tu orang kena buat rawatan bila buah pinggang rosak lah. So peringkat ke-3 ni peringkat yang belum sampai buah pinggang betul-betul rosak, tapi peratusan dia di antara kurang daripada 60%, tetapi lebih daripada 30%. Jadi kalau ada peratusan, kalau peringkat 1, 2, 3, 4, 5 kan, apa yang kesannya ke atas pesakit tu sendiri? Kan, maknanya kalau peringkat 1 tu biasanya pasien okey tak selalunya. Dia ada gejala-gejala dah tak masa tu. Atau pesakit sebenarnya tak sedar pun apa yang berlaku. Peringkat kesihatan buah pinggang ni yang 1, 2, 3, 4, 5 ni biasanya tidak ada tanda-tanda. Pasien tak rasa apa-apa. Cuma bila peringkat ke-4, penghujung ke-4 dan ke-5 lah baru ada tanda-tanda. Baru ada simptom-simptom dia lah. Okey, tapi kebanyakan pesakit yang jumpa doktor, selalunya dia sampai-sampai tu memang dah tahap 4 lah, kebanyakan. Ya, sebab saya doktor pakar buah pinggang di hospital. Jadi selalunya saya dapat rujukan pesakit-pesakit yang memang dah ada masalah buah pinggang lah. So kalau pakar buah pinggang. Jadi kalau biasanya kalau peringkat awal tu akan dikesan oleh dipanggil primary care doctors daripada pakar di klinik-klinik kesihatan. Akan kesan awal dan seterusnya dia akan rujuk kepada saya. So selalunya kita akan lihat di peringkat ke-3, ke-4 dan ke-5. Maknanya peringkat awal tu doktor biasa dahulu, doktor general, sampai 3, 4, 5 tu kepada pakar buah pinggang. Okey, punca doktor. Okey, ramai yang nak tahu juga punca kerosakan buah pinggang ni daripada apa? Adakah daripada pemakanan, daripada gaya hidup? Punca utama sakit buah pinggang, dua penyakit utama, penyakit kronik utama adalah kencing manis dan darah tinggi. Kencing manis yang tinggi. Okey, kalau doktor sebut pasal darah tinggi kan, sebab saya pernah ada dengar lah sahabat saya sendiri, adakah stres tu ada kaitan juga dengan kerosakan buah pinggang? Maksudnya bila dia stres, dia dapat darah tinggi. Darah tinggi tu dia macam banyak orang tak nak makan ubat sebab takut. Okey, dan adakah punca daripada stres pun boleh rosak juga buah pinggang? Stres boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, tapi stres tidak secara directly menyebabkan kerosakan buah pinggang lah. Selalunya tekanan darah tinggi ni penyakit dia punca, biasanya tidak ada punca, dia faktor keturunan. Majoritinya. So, penyakit kencing manis dan darah tinggi ni selalunya faktor keturunan dan dipengaruhi oleh gaya hidup. Pemakanan. Macam mana darah tinggi, kalau doktor cuba cerita macam mana kalau kencing manis ada cara dia kan, macam dia rosakkan buah pinggang. Kalau darah tinggi tu macam mana dia boleh sampai? Sebenarnya macam tu Musha, boleh saya ajak penonton sekali kita cerita macam mana buah pinggang ni dikaitkan dengan penyakit darah tinggi dan kencing manis. So balik pada pemahaman asal, apakah fungsi buah pinggang? Apa kaitan kencing manis dan darah tinggi yang menyebabkan kencing manis dan darah tinggi yang tak terkawal tu merosakkan buah pinggang? Buah pinggang kita ni adalah penapis darah. Dia menapis darah. So dalam badan kita ni ada saluran darah. Sebesar-besar saluran darah hinggalah sekecil-kecilnya. So darah ni mengalirkan darah yang membawa nutrition, membawa oksigen, bawa darah merah yang bawa oksigen,
ada air, ada enzim dan sebagainya. Baik. Dan bila sampai ke tisu-tisu badan, kita ada proses perkumuhan. Jadi darah itu yang bawa zat makan, dia ada bahan-bahan kumuh di dalam darah. So benda tu kena ditapis. Baik. So tapisannya berlaku di buah pinggang. So keluar ditapis sebagai air kencing. So air kencing kita tu adalah tapisan daripada darah. So air kencing kita tu adalah daripada darah. So sekiranya penapis tu rosak, so darah tu akan menjadi kotor ataupun bahan-bahan kumuh akan terkumpul. Ya. So, jadi itu yang daripada situlah kita tahu bahawa buah pinggang rosak. Salah satu kalau penonton dan juga siapa-siapa yang pesakit, selalunya pesakit buah pinggang ni bila datang ke klinik, diorang nak tahu dia punya paras kreatinin. Betul. Paras kreatinin. Sebab bila kreatinin tinggi, maksudnya darah tu tidak ditapis dengan baik. Tak cukup Kalau tapisan. kalau kreatinin tu rendah, maksudnya dia ditapis dengan baik. Daripada kreatinin lah dikira ataupun di ada kiraan dia menentukan peratusan fungsi buah pinggang ataupun yang kita sebut tadi eGFR tu. So dia macam untuk kita detect awal adalah melalui darah dan pengambilan darah dan juga pemeriksaan air kencing. Air kencing juga. So kalau ada apa-apa kat air kencing tu yang menunjukkan bahawa ada kerosakan buah pinggang. Jadi apa kaitan tadi sebut darah, apa kaitan kencing manis, apa kaitan darah tinggi dan buah pinggang? Sebab tadi buah pinggang adalah sebahagian daripada jalinan saluran darah tadi. Penyakit kencing manis dan darah tinggi akan merosakkan saluran darah. Dan saluran darah ni, yang saya sebut tadi sebesar-besar saluran darah hingga sekecil-kecilnya, buah pinggang tu sendiri adalah sebahagian daripada saluran darah tu. So, bila darah tinggi itu tidak terkawal dan kencing manis tidak terkawal, saluran darah yang kecil ni akan rosak. So rosak tu di dalam buah pinggang tu penapis tu dah rosak. Bila penapis rosak, darah tu akan jadi kotor. Satu organ lagi yang kecil dalam darahnya, mata lah. Itu kita tengok yang lebih relevan ataupun kita tengok dari segi klinikal, rosakan filter tu. Peringkat awal sebelum yang turut tu. Peringkat penapis tu semakin rosak dan menyebabkan darah tu menjadi kotor. Jadi sebab tu kita kena buat rawatan dialisis. Rawatan dialisis itulah mengambil alih tugas buah pinggang. Kita menggunakan teknik menapis darah di luar daripada badan lah. So maksudnya kegagalan buah pinggang inilah yang maksud doktor cerita inilah kegagalan buah pinggang lah. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Dia panggil kegagalan buah pinggang. Dia panggil chronic kidney disease. I see. Okay, so untuk buah pinggang yang rosak ni doktor, kalau kita tengok lah kan ramai orang buat iklan reverse. So doktor setuju tak? Sebenarnya, reverse buah pinggang. Kalau yang iklan-iklan tu semua tu dalam jawapan yang pendeknya tidak boleh. Mengarut lah. Tapi sebenarnya memang tak boleh lah. Daripada 3 jadi 2 jadi 1. Kalau macam pasien tukar gaya hidup contohnya, dia tukar, dia pergi senaman balik, dia jaga makan, adakah boleh daripada 3 jadi 2 jadi 1? Atau boleh remain kat situ? Boleh. Kita boleh kawal. Dan bila dalam kawalan yang baik, dia boleh turun perasaan. Fungsi itu semakin baik lah. Sekurang-kurangnya stabil lah. Tapi yang lebih dalam perubatan, dalam konsep perubatan yang lebih relevan, itu yang sebenarnya itu yang masyarakat nak dengar. Ataupun kita ni sendiri nak dengar. Boleh tak reverse? Soalan pertama boleh tak kita reverse balik? Dan sebab sentimen inilah yang digunakan oleh pengeluar produk untuk menarik minat pendengar. So kalau jumpa macam cakap macam doktor saya kan, bunyi pun serius, cakap benda pun yang sebelum jawab soalan tu kita kena cerita dulu pemahaman kan. Betul. Tapi nak cakap boleh tak reverse, nak jawab soal reverse pun doktor kita kena berhati-hati sebab nak kata reverse memang boleh reverse. Contohnya doktor bagi satu contoh. Kencing tikus, leptospirosis. Baik. So, apabila seorang tu dapat penyakit kencing tikus, satu jenis penyakit kuman, lepas tu badan ada satu reaksi yang merosakkan buah pinggang. Sampai setengah tahap pesakit terpaksa jalani rawatan dialisis disebabkan penyakit kencing tikus ni. Selain penyakit kencing tikus, penyakit sakitan kuman yang teruk, sepsis sebagainya, ataupun severe dehydration, dan terpaksa rawatan dialisis. Tapi apabila kita rawat dengan dialisis, mengambil alih tugas buah pinggang yang rosak. Tapi penyakit ni apabila jangkitan kuman tu surut, buah pinggang tu pulih balik, dia boleh reverse. Inilah yang disebut sebagai reverse. So kalau kita tengok kes-kes, ada tak boleh reverse? Ada. Tapi kebiasaan yang kita tengok dalam situasi sekarang, penyakit kronik, darah tinggi dan kencing manis yang lama dan buah pinggang dia punya fungsi itu semakin lama semakin merosot. Dan apabila sampai ke tahap peringkat kelima, kita sebut sebagai irreversible. Benda ni mustahil untuk dia pulih balik. Kecuali kita dapat ganti buah pinggang ataupun sebab ada juga pesakit akan tanya macam ni. Saya ada kencing manis atau darah tinggi 20 tahun kan. Lepas tu dia kata mungkin masa tu dia dah detect ada masalah buah pinggang contoh kan. Kadang kata saya dah kawal, semua saya dah kawal, tapi kenapa saya masih dapat lagi? Tapi masa sebelum tu dia tak kawal kan. Dia hanya kawal masa hujung-hujung. Analogi dia begini, kiranya buah pinggang tu sepatutnya berfungsi 100%. So dia fungsi yang baik. Lepas tu diturun ke 50%. Yang 50% ni terpaksa bertugas untuk 100%. Dan apabila dia progress ke 40%, 40% ni bertugas untuk 100%. So dia akan lebih cepat merosot. Bekerja. Jadi bila dia sampai ke tahap bawah pada 30%, dia akan lebih tenat
terpaksa bekerja keras untuk menampung tugas yang 100% tadi. Jadi semakin lama dia akan semakin cepat merosot. Dan kita pengetahuan atau ilmu yang ada sekarang ni ataupun maklumat-maklumat perubatan kita ada adalah supaya proses kerosakan ni dapat dilambatkan. Itu yang lebih penting daripada tapi itulah dalam celah-celah kita tengah melambatkan ni, betul. Sentimen yang nak reverse tu, inilah di mana yang digunakan. So ada lebih challenge lah kat situ ya. Challenge kat situ. Nanti bila orang kata ada orang tu tak ada air kencing, bila kita makan ubat ni dia akan reverse balik. So dia orang akan cuba. Baik. Tapi itu yang penting kan, maknanya kalau boleh jangan sampai peringkat 3, 4, 5 kan. That's what you mean. So that kalau tidak nanti buah pinggang tu overwork, lebih bekerja, adakah maksud macam tu? Kan? Jadi maksudnya siapa pengidap kencing manis atau darah tinggi, yearly check up tu adalah penting lah, ataupun check up yang diberi hospital tu better pergi untuk tahu stage tu macam mana lah. Betul tak? So, kalau untuk orang yang tak ada kencing manis, dan belum ada kencing manis, dia kena pastikan kena buat pemeriksaan lah. Kalau umur 40 tahun ke atas, kena buat screening. Sebab dia tak ada tanda. Sekarang ni 15% kencing manis, 1/6 rakyat Malaysia ada kencing manis. Dan dalam 1/6 ni, dan di kalangan ni 40% tidak tahu mereka ada kencing manis. Betul. Ini lebih bahaya. Yang tahu satu hal, yang ni yang tak tahu satu hal. 40%. Macam mana nak tahu? Selalunya soalan orang tanyalah, kita akan tanya, saya sendiri pun akan tanya, apakah tanda-tanda kencing manis? Sebenarnya kalau untuk kencing manis ni, peringkat awal dia tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Sama juga dengan ada buah pinggang lah. So, yang kencing manis, darah tinggi, dia tidak ada tanda-tanda. Okey doktor cakap pasal tanda. Semut hitam tu selepas membuang air kencing, adakah tu tanda? Antara tanda. Kalau kita ada rumah kita tak ada semut. Betul juga. Kalau dah ada kan. Dia tu macam cerita sejarah lah. Kalau ikut sejarah perubatan ni, tak ada. Dulu-dulu kita buat diagnosis ni berdasarkan kepada komplikasi. So timbulnya kencing manis tu dulu semut hurung air kencing. Tapi kalau nak tunggu semut hurung tu memang dah lambat. Doktor tahu kenapa saya tanya? Sebab suami saya muda, dia kena kencing manis umur 30 lebih. Dia take ais setiap hari, so kenalah kencing manis. Macam mana saya boleh tahu? Disebabkan semut tu lah. Dan bila bawa terus masuk CCU sebab terlampau tinggi, dah tak ada bacaan. Secara umumnya kita kan selalu ada soal jawab, tanya masyarakat tanya, apakah tanda-tanda? Ya, itu adalah tanda-tanda. Kita pun ada pamphlet, kita ada infografik berkenaan tanda-tanda. Tapi bila kita mengharapkan tanda-tanda tu semua dah terlambat. Kalau nak tanya saya, apakah tanda-tanda sakit buah pinggang? Itu di peringkat yang kelima baru kita ada tanda. So macam mana kita nak elakkan daripada sampai ke peringkat kelima? Dia kena buat, mula-mula kena buat saringan. Nak periksanya, cek darah. Untuk tengok tadi ada tak ada kencing manis. Cek tekanan darah, tengok ada tekanan darah tinggi atau tidak. Dan untuk buah pinggang, kita cek air kencing. Sebab air kencing ni adalah hasil tapisan darah. So sekiranya ada apa-apa dalam air kencing tu yang tidak sepatutnya ada, contoh biasanya protein. Dan darah di dalam air kencing, itu adalah tanda-tanda awal buah pinggang anda bermasalah. Tapi sebab memang kadang-kadang orang takut nak buat saringan kan. Tapi sebenarnya kepentingan dia supaya kalau di awal kita macam doktor Syed kita boleh buat sesuatu supaya dia tidak melarat. Kemudian doktor Syed, pasal pesakit kita kadang-kadang lah saya dengar suka ambil dia bukan tak nak pergi jumpa doktor, tapi dia sebab boleh beli ubat dekat farmasi. Katalah dia dah tahu dia ada sakit darah tinggi, kencing manis. Doktor Syed komen sikit untuk dia tak jumpa doktor, dia ambil ubat kat farmasi bertahun-tahun. Ataupun jumpa doktor. Kalau macam tak jumpa doktor ambil ubat tu agak ada, memang ada, tapi tak ramai lah. Ada juga yang macam ambil ubat darah tinggi, saya isteri saya doktor bagi ubat ni, jadi saya pun beli ubat tu pun ada. Tapi tak ramai. Tapi saya rasa yang lebih biasa adalah pernah jumpa doktor sekali dan doktor prescribe ubat tu, dan seterusnya beli ubat tu untuk di farmasi sahaja. Tanpa berjumpa doktor. Follow up lah, macam tak ada follow up, makan je ubat yang kita nak merawat. Konsep dia kita merawat biarlah sampai tujuan kita nak merawat supaya kita elakkan komplikasi. Contohnya kita cakap dua benda lah, kencing manis, darah tinggi. Satu lagi kolesterol, 3 serangkaian ni. Penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Tujuan kita merawat adalah supaya tidak berlaku komplikasi. Dan untuk tidak berlaku komplikasi ni dalam konteks saya ni sakit buah pinggang lah. Jadi kita kena pastikan tekanan darah tu elok, kencing manis tu dalam paras yang terkawal dan kolesterol paras terkawal. Tapi kalau kita makan ubat, kita rasa kita makan ubat tapi tekanan darah masih tak terkawal, akan berlaku komplikasi tu. Padahal kita makan ubat, tak makan ubat satu hal lah. Ini makan ubat, hari-hari makan ubat, tapi datang dengan komplikasi, malang lah. So sepatutnya bila kita makan ubat, kita kena jumpa doktor untuk pastikan apa yang kita buat tu betul dan capai apa yang kita nak capai. Contohnya tekanan darah tinggi, kita nak capai kata 130/80. Dan paras gula misalnya kita nak capai tahap-tahap sekian.
supaya tidak berlaku komplikasi. Okey doktor, ada juga soalan yang selalu bila kita kenapa tak makan ubat. Ini di kalangan orang yang saya jumpa lah. Kenapa tak nak makan ubat? Darah tinggi. Takut rosak buah pinggang. Kena jawab tahu. Itu penting. Sebab sekarang doktor doktor setuju tak dengan saya kalau saya kata ramai orang muda kena darah tinggi sekarang? Ya. Betul. Fakta dia adalah punca utama kerosakan buah pinggang adalah darah tinggi dan kecil manis. Kemanian darah tinggi. Baik. Dan ubat tidak merosakkan buah pinggang. Malahan kita kena kawal tekanan darah tinggi dengan kecil manis macam mana? Dengan makan ubat lah. Betul. So pengambilan ubat-ubat darah tinggi dan kecil manis lah yang akan mengelak kita daripada kerosakan buah pinggang. So macam dari segi pesakit doktor sendiri, range sekarang trend orang muda kena buah pinggang ni banyak tak doktor? Sekarang meningkat ke? Ada ya. Tekanan darah tinggi, kalau macam saya ni kita tengok pelbagai lah, ada yang muda dan ada tua. Selalunya penyakitnya berbeza-beza lah. Sekarang ni kalau J kata maksud apa yang muda tu, ada umur 38 tahun, tak nampak mata, tak nampak, dah kena buat dialisis, umur 38 yang disebabkan oleh macam mana. Sebab macam saya pergi ward, macam tengok ayah saya pun sakit buah pinggang kan, tengok yang tepi-tepi katil dia muda-muda, bila tanya sebab buah pinggang rosak kan, macam agak terkejut. Tak tahu punca pun kita mungkinlah pemakanan dia orang sekarang lah, fast food ke apa semua dengan air-air yang air-air gas ke apa kan, gula yang tinggi. Okey doktor, CKD tu CKD stand for chronic kidney disease. Maksudnya penyakit kerosakan buah pinggang kronik. Penyakit kronik dalam bahasa perubatan maksudnya lama, masa panjang. Kalau bahasa macam pasal kita ni, kita rasa kronik tu teruk, orang tu dah kronik. Kronik tu maksudnya, tapi dalam perubatan kronik tu lama. Tu yang dia ada 5 peringkat tadi tu kan. Acute tu macam tiba-tiba je. Tiba-tiba. Kalau tiba-tiba makan ubat tahan sakit ke, buah pinggang rosak, lepas tu dia baik balik, dia panggil acute. So buah pinggang dengan ginjal tu benda yang sama ke? Dia tak sama. Buah pinggang orang Malaysia, ginjal Indonesia. Tahu saya tu jawapan. Sebenarnya buah pinggang lah. Poin yang saya nak bagi tahu, punca utama adalah kecil manis dan darah tinggi yang tak dikawal. Dan tak terkawal dan kena kesan awal. Satu lagi, ada juga penyakit-penyakit yang khusus kepada buah pinggang. Yang itulah bab lain lah. Yang bab lain, tapi sakit buah pinggang juga. Tu kalau yang saya kata tadi, sebenarnya kalau umur nak 12 tahun, 16 tahun, tiba-tiba buah pinggang dah rosak. Tu kenapa So kebanyakan pesakit-pesakit yang muda macam ni, punca dia lain. Dia bukanlah kerana kecil manis. Dia selalunya penyakit keradangan buah pinggang. Keradangan tu bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris dia panggil glomerulonephritis. Radang buah pinggang tu sendiri. Biasanya ini dia badan kita mengeluarkan antibody, dan antibody tu melawan diri sendiri. Melawan buah pinggang. Contoh klasik adalah SLE. Pernah dengar? SLE. SLE itu penyakit autoimmune disease, di mana badan kita mengeluarkan antibody. Antibody itu sepatutnya melawan kuman-kuman virus, tapi dia melawan diri sendiri. So dalam bahagian buah pinggang ni ada penyakit-penyakit tertentu yang antibody itu melawan diri sendiri, sehingga mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Kalau kita tak rawat, lama kelamaan buah pinggang tu, yang tadi kata filter tadi tu, penapis tadi tu, lama-lama akan semakin merosak, mengeras dan rosak. So yang ni macam mana dapat kesan? Kesan dia tu sama juga, kita kena buat saringan. Tapi tadi doktor kata umur 40 tahun baru buat saringan. Yalah, takkan semua Tapi sebab tu biasanya penyakit yang macam ni selalunya dikesan sewaktu saringan. Waktu bila saringan? Saringan dia waktu nak masuk universiti, nak masuk kerja. Kalau wanita waktu mengandung. So lagi sekali dia tak ada simptom Dia tak ada. Dia hanya detect waktu ada protein. Ada setengah-setengahnya ada simptom. Apabila benda tu meradang yang kuat, dia datang dengan muka yang bengkak, kaki yang bengkak, dan kencing berbuih. Kencing berbuih. Itu yang ini boleh jadi acute. Biasanya kita bila kesan penyakit tu, dan kita ada rawatan khusus lah dalam bentuk immunosuppressant macam steroid, ada ubat tertentu. Ini satu golongan yang lain, memang kena dirawat oleh doktor buah pinggang lah. Tapi untuk pesakit SLE sendiri, mungkin ada penonton yang dengar di kalangan SLE ni, maksudnya once doktor dah kesan dia sakit tu, so buah pinggang tu dah start fokus juga lah, dah start pantau. Biasanya sebahagian daripada kalau pesakit SLE, seorang tu didiagnose oleh kata ada SLE, sekiranya tak libat buah pinggang lagi pun, doktor yang merawat tu pakai rheumatologi ke doktor mana akan periksa juga sekali. Pastikan tidak ada pelibatan buah pinggang. So kalau ada pelibatan buah pinggang, dia akan rujuk kepada doktor buah pinggang untuk kita buat diagnosis. Sakit kecil manis, especially yang kata bila telah dinasihatkan untuk buat rawatan dialisis tapi mereka menolak. Ya, betul, saya setuju. Apa pendapat doktor? Macam mana kita nak tangani masalah macam tu? Dalam klinik saya lah, bila kita kata kena buat dialisis, orang akan tak nak. So kalau boleh kita akan delay. Betul lah tu.
Kalau seronok nak buat dialisis saya tak betul. Kalau saya buat dialisis boleh tak saya buat esok, itu jadi tak betul lah pula kan. Tapi it's a normal reaction lah. So normal reaction. Tapi kalau dalam follow up, selalu biasanya kalau pesakit dalam follow up, dia orang akan faham, dia orang akan tahu, dia selalu nak tahu apakah kreatinin dia, apakah GFR dia. Jadi kita hanya, doktor akan bagi nasihat pada peringkat tertentu, kita kena buat persediaan untuk awal-awal ni. Antara rawatannya adalah transplant, dialisis. So pada peringkat awal, kalau kita dapat tahu awal, kita boleh bincang dengan pesakit untuk buat persediaan untuk nak buat transplant. Ataupun sekiranya tidak ada penderma, kita boleh buat preparation atau persediaan untuk rawatan dialisis. Sama ada pilihan ada. Okey, so doktor, sebelum kita akhiri rancangan hari ini, terima kasih banyak-banyak doktor. Banyak hari ini, banyak tak cukup masa, banyak sangat soalan nak tanya. Nasihat doktor kepada penonton. Pesanan saya adalah, siapa yang tidak ada kencing manis, darah tinggi, tidak ada penyakit apa-apa, umur 40 tahun ke atas, kena buat saringan. Sebab pencegahan dah lebih baik daripada merawat. Dan tidak ada tanda-tanda, nak tunggu tanda-tanda dah lewat. Dan pada siapa yang dah ada darah tinggi dan kencing manis, dapatkan rawatan yang betul dan berkala. Dan supaya walaupun kita ada darah tinggi, kita ada kencing manis, kita dapat rawat, elak daripada merosakkan organ-organ rawat awal. Dan sekiranya kita dah berada di peringkat chronic kidney disease, CKD tadi, stage 3, 4 dan sebagainya, buat rawatan berkala lah, supaya benda tu tidak semakin merosot. Dan doktor-doktor macam saya dan rakan-rakan saya dapatkan maklumat-maklumat yang baru yang berkaitan, yang terkini, ubat-ubat terkini berkenaan dengan buah pinggang, supaya penjagaan buah pinggang supaya tidak semakin merosot. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rashidi. Thank you for your time. Thank you for coming. And insyaAllah ada orang kata ada rezeki lagi, kita mungkin boleh sambung lagi lah. Macam-macam panjang cerita dia. Okey, buat penonton semua, jika ada apa-apa soalan berkaitan buah pinggang, bolehlah tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share, subscribe dan like. Anda tanya, doktor cakap.